dekat tempurung beras, dekat bawah apa? Pasu bunga, dalam peti besi, maksudnya yang tak terpakai lah. Dia ada tapi tak terpakai. Dan sebab dia memang ada orang yang suka simpan emas. Setuju ke tidak? Dia suka simpan, jadi simpan. Sebenarnya untuk masa depan kita juga. Betul? Kalau terdesak boleh gadai, boleh masuk Ahranu. Tapi kebanyakannya 99% orang yang masuk ke Ahranu, dia tak boleh nak collect balik. Sudah lama-lama apa jadi? Lelap terus dengkau emas kita kat dalam hotel Tuhan. Dalam hotel orang panggil. Ya, emas kita pun sekarang untung kau simpan dalam hotel. Jadi memang apa sama juga, ada 6 bulan juga kan. Habis 6 bulan akhirnya lebur. Jadi hari ini yes, berapa banyak yang Anda ada simpan dengan kedai emas Semantan, ya, lepas tu diahranukan, lepas tu itu ini nanti sahabat saya akan terangkan. Ini sangat penting untuk Anda untuk dengar. Okey, baik. Ya, kita ada lo-fi. Cara closing yang pertama, keduanya lo-fi, keduanya easy goal, dan ketiganya e-goal. Ini bisnes kita. Nanti akan disampaikan satu persatu. Sabar, Anda sabar. Okey, baik. Itu saja. Itu sistem dia kan. Kita beli emas, kita pakai toki emas kaya. Pernah terfikir satu hari nanti kita pun boleh jadi toki emas sendiri? Tak terfikir. Jadi kedai emas di Semantan lepas 3 tahun, mereka buka 3 tahun. Tahun yang ketiga mereka beri penghasilan peluang untuk orang ramai juga untuk dapat penghasilan daripada perniagaan dia. Ini yang tidak diberi pada kedai lain, tuan-tuan. Okey, baik. Ini nak cerita ni. Sebab ramai daripada kita yang datang, macam mana saya boleh kaya dengan emas walaupun saya yang kayakan kedai emas tu bertahun-tahun? Pertama, daripada 100% Bumi Putera Melayu. Apa signifikan dia? Pertama, kita akan bayar zakat untuk anda. Emas yang anda simpan dan anda pakai setahun kena bayar zakat. Kalau simpan tempat kami, kita bagi awal duit dan zakat itu kita bayarkan untuk awal. Okey tak? Bagus. Okey. Kedua, dia ada satu sistem affiliate namanya, iaitu sistem keahlian. Anda boleh dapat hasil dengan sistem yang kita ada, affiliate, itu member lah kan? Sebutan dia affiliate. Saya ingat akak dah saya ingat mulut tiga. Macam saya dah masih mulut saya ingat. Dia ada 10 kelebihan yang saya cerita tuan-tuan. Lepas tu kenapa kena dengan kedai emas Semantan? Sebab kita satu-satunya kedai yang ada kedai fizikal yang berikan kesempatan untuk anda dapat penghasilan walaupun dengan menyimpan sahaja. Tapi kalau anda ada networking system yang saya beritahu tadi, penghasilan akan jauh lebih banyak dan dapat kereta insya-Allah satu hari nanti. Okey tak? Kita kerja bertahun-tahun dapat percuma kereta tak daripada bos? Ada kereta kadang-kadang syarikat punya kita bawa. Saya kerja di direct selling, saya beritahu saya banyak dapat kereta yang daripada syarikat. Tak kerja, dia ambil balik tak kereta tu? Dia ambil balik. Itu bukan saya punya, itu ketika mana saya berkhidmat. Tapi sekarang keretanya, dalam plan kita anda boleh dapat percuma. Berapa biji? 2 butir. Promosi lain. Yang Kak Su dan juga Kapten Samad dapat itu promosi. Yang dapat dalam marketing plan kita, itu awak punya buka plastik bawa balik kampung. Kalau dapat kereta tu kan, jangan buka plastik. 1 tahun pakai dengan plastik saja balik kampung. Yelah, bukan senang dapat. Bukan eco ya. Eco sistem tu bukan eco. Tak tahu je. Ekosistem ialah, kalau kita belajar ekonomi, saya belajar di universiti, ekosistem bermaksud ialah ekonomi sistem yang dikendalikan, dikuasai oleh syarikat sendiri. Itu nama ekosistem. Ya. Maksudnya kenapa Cik Kahar kata tadi, dia tunjuk tak yang kedai kilang emas? Ada tak tadi? Ada ya? Okey. Kita akan buka kilang emas sendiri pada Raya Haji nanti di satu tempat di Selangor namanya Puncak Alam. Ya. Kenapa kita buka sendiri? Sekarang ni kita masih beli emas di kilang emas orang lain. Faham ya? Kita berniaga emas tapi kita beli emas di kilang orang lain. Kalau orang itu dengki tak nak jual pada kita, apa jadi pada kita? Kita tak boleh jual emas di kedai kita. Kan conventional business berdengki saya beritahu tadi. Kalau awak buka kedai pakai, jual pada kita, itu nama pre-love atau yang terpakai. Jadi harga kita antara termurah di pasaran. Maksudnya anda jual pada kita, kita bersihkan balik, kita jual di kaunter. Ya? Jadi harga dia ini. Kalau ini selisih dengan Ahranu, biasanya RM50, RM80. Maksudnya you pergi
You simpan di Arano, beli pada kita, you dapat untung selisih dekat RM80. Untung tak? Untung. Untungnya. Kita tahu, sebab kalau anda beli mahal, dekat sana selisih dia kecil. Anda dapat upah lagi. Okay? Baik. Begini dan kita, okay? Emas semata bila tengok scrap gold. Wow, tengok orang putih. Kita adalah raja emas scrap. Emas scrap, faham tak emas scrap? Emas yang rosak dan pecah dan sebagainya, kita ambil dan kita leburkan balik nanti jadi emas baru. Ada promosi untuk anda. Saya cerita awal. Cerita awal ya. Okey. Dengar baik-baik ya. Untuk orang baru, bila anda letak atau simpan emas di tempat kami, faham ya? Emas rosak dan pecah semua, 1 bulan kita bagi RM20 1 gram. Nanti saya cerita multiplan. 1 bulan kita bagi RM20 1 gram. Lepas 6 bulan awak dapat setiap bulan berdasarkan pada gram yang awak simpan. Nanti saya cerita ya. Saya bagi kegembiraan dulu. Kan emas lama yang awak pakai dah rosak semua, letak pada kita. Lepas 6 bulan kita bagi emas baru yang sama gram dengan yang awak simpan. Emas yang baru. Bagus tak? Bagus tak? Emas yang awak letak pada kita, simpan pada kita, yang dah rosak, pecah-pecah, setiap bulan kita bagi berdasarkan RM20 berdasarkan gram. Kalau 100 gram kali RM20 dapat berapa? 1 gram kali RM20, RM2,000. Sebulan kali 6 bulan. Nanti saya cerita. Ini bagi kegembiraan dulu. Gembira dulu. Lepas 6 bulan, kita bagi balik dalam bentuk gram yang sama yang awak simpan. Faham ya kan? You letak pada kita yang dah patah, emas yang dah patah, rosak, yang tak ada nilai. Setiap gram itu kita bagi balik gram yang sama tetapi emas yang baru. Wah, saya bagi gembiraan. Apa yang kita nak bagi pada awak ya, bagi mereka yang baru. Kalau training ini biasa kita tak tunjuk ni, tapi ramai orang baru saya tunjuk sebab nak raya, saya beri kesempatan pada awak untuk berfikir bagaimana untuk dapat penghasilan yang lebih. Pertama dari sudut saving atau simpanan. Okey baik. Ini namanya passive income. Apa maksud passive? Passive ialah duduk diam-diam dapat duit yang orang Malaysia suka. Betul tak? Orang Malaysia suka letak duitnya satu tempat, duduk diam-diam dapat duit. Lalas kena tipu, jodoh kena tipu. Termasuk saya lah. Benar kena tipu kan? Benar kan? Termasuk saya yang pandai pun kena tipu kan? Okey, baik. Okey, macam mana? Ini senang saja ya. Kita tak tekan di sini sebab training ini bukan untuk ini, tapi seterang sebentar lalu lah ya. Maksudnya macam ni. Ini nama awak letak di simpanan pada kita dan bagaimana kita olah nanti saya terangkan. Yang penting ialah awak dapat duit. Saya terangkan sepelan-pelan. Ini paling penting sekali. Ramai pada kita yang suka letak sesuatu benda atau duit, lepas tu tunggu duit tu datang. Ini yang kita nak bagi pada awak. Ketika mana awak tidur pun, duit itu mengalir dalam kantong kita ya. Ini yang kita paling suka sekali. Tapi ini tak ada tipu sebab apa? Sebab tak tipu sebab kita ada kedai emas secara fizikal, bukan online. Okey baik. Okey. Jadi apa kita buat? Namanya gold saving. Apa maksud gold saving dalam bahasa Malaysia? Simpanan emas. Kita tak nak duit anda, kita nak emas yang tidur. Kejutkan dia sekejap. Balik rumah, bawa pasu bunga tu yang nombor 5. Kenapa saya kat 5? Sebab saya plan nak kahwin 5 tak boleh. Lepas tu saya kahwin 1 saja. Islam kahwin 4 je kan? Saya tak boleh kahwin 5. Okey. Jadi apa kita buat? Kita beri anda setiap gram yang anda simpan pada kita bagi. Kalau 1 gram, kalau 1 gram itu berapa ringgit kita bagi? 1 gram kita bagi RM20 kali dengan berapa bulan? 6 bulan. Lepas 6 bulan, kalau standard biasa kita bagi balik emas awak itu. Tapi sekarang ada promosi, yang rosak tu kita bagi balik dalam bentuk yang baru tadi saya beritahu tadi. Jadi sekarang ni, bermula malam ni, balik lagi. Sampai pecah. Kepala dia bukan emas. Gila. Jadi, okay. Wakalah tu ialah tauliah kepada leader yang ada prestasi. Dekat sini ialah Puan Suhana. Nampak tu. Dia boleh bagi pada dia. Jadi dia ambil ada 7 perjanjian, pergi syarikat cek ketulinan. Lepas tu kita akan bagi dalam bentuk PDF perjanjian tu. PDF tu ialah dalam online lah. Disimpan untuk rekod. Lepas tu 6 bulan dia boleh ambil balik. 2 pilihan, satu emas sama ataupun satu emas yang baru nanti. Okey, untuk
untuk orang baru bermula sekarang, berapa yang lepas, sampai bulan Syawal nanti, kita bagi anda kali dengan RM25. Banyak tak? Ya, 1 gram RM25, RM5 ekstra. Kalau 1000 gram, ekstra RM5,000. Ekstra saja RM25. Oh, banyak kan? Maka tak nak kahwin, tolonglah kahwin dengan suami. Okey, baik. Lepas itu, kita bagi balik dalam bentuk yang sama. Lepas tu anda boleh sambung lagi. Okey, Cik Muhtar, saya tak ada emas, saya ada 1 gram. Bila anda buat gold saving dengan kami, ini nama tadi siapa? Gold saving, iaitu simpanan emas yang anda simpan pada kita lah. Ya? Apa kita buat dengan emas ini, tuan-tuan dan puan? Setiap hari sekarang, kita dapat lebih kurang 5 hingga 7 kilo emas, tak salah saya. Setiap hari. 5 hingga 7 kilo. Kalau dalam ringgit, lebih kurang dalam 9 hingga 10 juta setiap hari kita dapat emas awak. Kalau saya bos, saya lari dah. Lepas tu saya tak bos. Okay. Contoh kita dapat 10 juta lah satu hari. Contoh lah kita dapat 10 juta. Ini memang betul ya. Di sini kita buat program, di Melaka buat program, di Johor buat program, di Sabah Sarawak tengah menggila sekarang. Setiap hari kita collect emas orang. Emas orang ni kan, emas awak ni. Okay. Apa kita buat? Kita pergi pajak ke mana? Ranu. Kenapa Ranu? Ranu ialah satu badan ataupun syarikat yang ditauliahkan oleh negara untuk mengambil emas dan memberikan dalam bentuk pinjaman. Biasa berapa persen? 5%. Senang tak nak dapat lesen? Tak betul senang. Sebab banyak dia cek. Okay. Jadi apa kita buat? Okay. Ranu ni daripada 10 juta ni, contoh ya, 10 juta daripada emas awak, 10 juta. Contoh kita dapat 9 juta lah. 8%, 8 juta, sorry. Contoh 8 juta satu hari, kalau kali 1 bulan 3 kali 8 berapa? 36. 3 kali 8 5 juta lah. Betul? 5 juta lah 1 bulan. Duit ringgit 24 juta. Okay. Apa kita buat ini? Kan kita dapat duit daripada Ranu sebanyak berapa satu hari? Satu hari 8 juta. Satu hari, kita lah satu hari. Duit ini kita buat apa? Kita beli emas di kilang emas. Takkan kilang basikal. Kilang emas lah. Okay. Kilang emas ini, sekarang kita nak buka kilang kita sendiri sebab kita nak mencana ekosistem sendiri. Tidak mengharapkan kepada kilang orang lain supaya tidak ada masalah supply. Supply maksudnya SS supply. Mereka cakap apa supply? Dia SS dan DD. Bekalan. Kau putih. Okey. Jadi kita buat apa? Kita jual di mana? Di kedai emas cash. Bila kita ada duit yang banyak, kita beli secara pukal. Bila kita beli secara pukal, kita dapat diskaun. Okey? Setuju tak? Diskaun ini kita dah untung yang pertama. Sebab dia mungkin ada misal selisih. 1 gram misal untung lebih sebab kita beli pukal banyak. Bayangkan 1 bulan kita beli 28 juta ringgit punya emas. Ada diskaun. Jadi kita dah untung. Bila kita jual di kedai emas kita untung lagi. Bila untung, ini yang kita bagi kepada siapa? Kepada penyimpan-penyimpan kita dalam bentuk mudarabah. Mudarabah ni ialah keuntungan bersama. Kita bagi dalam bentuk mudarabah. Berapa ringgit 1 gram? RM20. Kecil tak? Untuk syarikat, untuk kita, syukur. Sebab apa? Kalau tidak, mas kita di rumah pun buat apa? Betul kan? Pada syarikat kecil sebab lagi kali dengan RM5 segram. Itu nama RM5. Yang ini dapat 1 kali saja. Abu dapat berapa kali? 6 kali. 6 kali kita dapat sekali saja. Bukan setiap kali dia dapat, kita dapat. Kalau tidak, kami dah bankrupt dah. Kan? You dapat sekali saja. Tapi setiap kali dia beli emas dengan kita, awak dapat RM5 lagi. Banyak untung tak? Banyak untung. Kalau Cina kata, banyak untung. Okey. Faham ya? Okey. Jadi pangkat kedua namanya ialah sistem. Silakan saya terus dulu. Okey, pangkat kedua ialah namanya, pangkat kedua ialah sistem manager. Sistem manager macam mana?
Assistant manager apabila anda ada 3 orang, assistant manager 3 orang berapa affiliate 1, affiliate 2, affiliate 3 dan terkumpul berapa? 500 gram. Cik Muta itu 100. Kenapa 500? Oh, dia mesti ada satu kaki yang mesti ada besar punya, standard punya. Kaki kaca nama dia. Terkumpul 500. Nak buat satu dia satu hari boleh, 5 tahun pun boleh, sampai kiamat pun boleh tak? Tak ada had masa. Sampai kiamat tu janganlah buat.